Hello semua, selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Dalam video hari ini, kita akan menyelami butiran mengenai Proton Saga 2025, sebuah sedan kompak mampu milik yang menggabungkan reka bentuk bergaya, prestasi mantap, dan praktikaliti. Sejak bertahun-tahun, Proton Saga telah membina reputasi sebagai pilihan mesra bajet yang boleh dipercayai, dan model terbaru ini meningkatkan lagi warisan tersebut dengan ciri-ciri yang dikemaskini serta reka bentuk moden. Bersaing dengan model seperti Changan Alswin, Honda City, dan Toyota Yaris, Proton Saga terus menjadi pilihan utama dalam pasaran sedan kompak bagi pembeli yang mencari kenderaan yang berbaloi dengan harga. Di bawah bonet, Proton Saga 2025 dikuasakan oleh enjin 1.3 LDO HCVVT yang menghasilkan 91 tenaga kuda pada 5,750 RPM dan 117 Nm torque pada 4,000 RPM. Enjin ini direka untuk memberikan keseimbangan antara penjimatan bahan api dan prestasi, menjadikannya sesuai untuk perjalanan dalam bandar dan jarak jauh. Pembeli boleh memilih antara transmisi manual 5 kelajuan bagi pengalaman pemanduan yang lebih interaktif atau transmisi automatik 4 kelajuan untuk pemanduan yang lebih lancar. Dengan tangki bahan api 40 liter, Proton Saga mencatatkan penggunaan bahan api sekitar 12 hingga 16 km/h, menjadikannya antara sedan paling jimat minyak dalam kelasnya. Reka bentuk luaran Proton Saga 2025 mendapat beberapa penambahbaikan yang menarik. Grill hadapan dengan kemasan krom memberikan rupa lebih premium, manakala lampu siang LED dan lampu utama projektor meningkatkan keterlihatan serta memberi sentuhan moden. Cermin sisi boleh laras secara elektrik dengan lampu isyarat terbina dalam menambah keselesaan kepada pemandu, sementara reka bentuk aerodinamik dengan spoiler belakang dan bumper sporty menjadikan kenderaan ini lebih bergaya. Rim alloy 15 inci bukan sahaja mencantikkan rupa kereta tetapi juga memberikan kestabilan dan keselesaan ketika dipandu. Masuk ke dalam kabin, Proton Saga 2025 menawarkan ruang dalaman yang luas dan direka untuk keselesaan maksimum. Tempat duduk ergonomik menyediakan ruang kaki yang mencukupi untuk pemandu dan penumpang, menjadikan perjalanan jauh lebih selesa. Kemuncak bahagian dalaman ialah sistem infotainment screen sentuh 7 inci dengan keserasian telefon pintar, membolehkan pengguna mengakses muzik, navigasi, dan panggilan dengan mudah. Kluster instrumen digital memaparkan maklumat penting tentang kenderaan, manakala sistem kawalan iklim automatik memastikan suhu dalam kabin kekal selesa. Aspek keselamatan juga diberi keutamaan dengan ciri seperti beg udara berganda, sensor parkir, dan kamera undur, memberikan ketenangan fikiran semasa memandu. Varian lebih tinggi, seperti Premium SAT, turut dilengkapi butang kawalan audio dan panggilan pada stereng untuk kemudahan tambahan. Jika anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Auto Tech Malaysia. Kami sentiasa membawa anda kemaskini terkini mengenai kereta, motosikal, dan teknologi. Jadi tekan ikon loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video kami yang akan datang. Juga, kongsikan pendapat anda di ruangan komen mengenai Proton Saga 2025, adakah ia satu peningkatan yang berbaloi? Dari segi pengendalian dan pemanduan, suspensi strut McPherson di hadapan dan torsion beam di belakang memastikan perjalanan yang stabil dan selesa, walaupun di jalan yang tidak rata. Stereng kuasa elektrik memudahkan pemanduan dalam bandar, walaupun sesetengah pemandu mungkin merasakan sedikit kelewatan dalam tindak balasnya. Kos penyelenggaraan kekal rendah, dengan alat ganti yang mudah diperoleh dan servis yang berpatutan. Jaminan selama 5 tahun menambahkan lagi keyakinan kepada pembeli, menjadikan Proton Saga pilihan yang bebas dari kebimbangan. Sebagai kesimpulan, Proton Saga 2025 terus menjadi pilihan utama dalam segmen sedan kompak dengan gabungan harga mampu milik, ciri moden, dan prestasi bahan api yang cekap. Sama ada anda mencari kereta harian yang menjimatkan, sedan yang bergaya dan praktikal, atau kenderaan bajet dengan ciri teknologi terkini, Proton Saga kekal sebagai pilihan yang mantap untuk tahun 2025. Itu sahaja untuk video hari ini.
Terima kasih kerana menonton Auto Touch Malaysia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kemaskini mengenai kereta dan teknologi terkini. Jumpa anda di video seterusnya.